Wah, kau nak atas motor kita tanah merah. Nak atas ngagar tu dah. Ha, kita nak naik atas ni. Jom, kita lagi buka kau tu je. Bagi ni kena buka manual apa tak? Oh, buka manual. Ah, buka manual. Tarik lah. Dia tunggu itu juga sebab ada hydraulik tu. Betul je. Okey, beres boh. Boleh naik motor dia tu? Naik dia. Okey, beres. Impian seorang lelaki nak naik kau ni menggunakan motor. Lama dah ni. Kita naik dulu, nanti bawa aja. Ha, kita teng dengan motor lagi ni. Oi, tinggi kalah ni. Boh kena naik dulu. Boh kena naik lagi dulu. Okey. Belik ni. Baru dulu. Saya buka winch dia dia. Ikat part line wire dia ke nak biar macam ni. Gini dah bos lit gun ke bawah ni. Oh gitu. Kita bagi rapat ikat sini, ikat sini. Hak ni ikat kita terik kau ni, kita terik kau ni. Dia tak gerak ah. Kena high pakai winch pun boleh. Kita directly pusing pakai winch. Tak bagi dia ketak. Tali rupiah ada opis tak? Oh, ambil. Kita buat sekali lagi baru ikat. Ambil end direct. Oh, ni kita gagah ni tak? Oh, ni nanti gagah ni tak? Kalau tu cakap mak yang nak guna tali rupiah pula. Ni ikat belakang ni ya. Tak gila. Kau ni terik dah. Ha. Dia tak terik lagi tu. Tekak nak kuci macam mana? Tekak dia kau cisin. Tapi tak gitu. Belakang longgar lagi macam mana? Kau atas kau ni. Goyang lagi dia. Oh tak gitu ha. Mana hak tu ikat dengan tali winch? Oh tu. Buat tali rapiah hak baru lah Din. Tak payah kosek dah tu. Ah tak kira apa. Kita buat gitu lah. Klik apa rumah tak ada motor. Ureben ni motor. Buat klik otak dia. Dia tak lagi kau ni, tak lagi kau ni. Beda dah. Saya takut putus lah ni. Putus ke tak? Rasa dak motor dah. Tali-tali rupiah. Beres dah mati enjin.